Korang peminat Hyrox atau suka lasak? Ini mungkin jam yang korang cari. Ini adalah Amazfit T-Rex Ultra 2, model paling premium dan paling mahal dalam line-up Amazfit setakat ni. Harga dia RM2,399. Tapi baloi ke? Jom kita tengok. Okey, pertama sekali dari segi design, memang nampak rugged jam ni, guna titanium grade 5 dengan rating 10 ATM. Jadi memang rasa solid dan tahan lasak. Skrin ni pun besar, 1.5 inci AMOLED, cukup cantik, cerah dan memang senang nak nampak walaupun bawah cahaya matahari. Dari segi penggunaan, UI dia memang smooth dan intuitif. Nak navigate menu semua senang, dan bagi saya UI dia lagi cantik dan mudah nak guna daripada jam Garmin. Dan apa yang saya suka, speaker dia cukup kuat untuk call dan dia ada lampu dekat bahagian tepi ni bergunalah, terutamanya kalau korang hiking waktu malam, dan dia ada 3 tahap dan juga ada lampu hijau untuk night vision. Kalau korang aktif bersukan, jam ni memang loaded. Dia ada lebih 180 mod sukan, lepas tu siap ada mod Hyrox lagi. Jadi kalau korang penggemar Hyrox, korang boleh gunakan jam ni untuk track aktiviti korang. Dia akan pecahkan tracking untuk setiap station macam skill, sled push, running, dan dia track masa, kalori serta heart rate untuk setiap satu station. Bukan setakat tu, untuk aktiviti luar, jam ni juga ada full color map built-in. Jadi korang boleh gunakan untuk track laluan larian ataupun hiking terus dari jam secara offline. Tapi kalau nak guna map ni, kena download dulu lah apps Zap, setkan route dia, lepas tu baru boleh guna. Map dia pun detail dan boleh tunjuk info elevation sekali. Untuk tracking, jam ni guna dual band GPS, tapi kalau nak jimat bateri, korang pun boleh tukar ke mode single band dalam mode power saving mode. Untuk simpan segala map ataupun lagu, jam ni datang dengan storan terbina 64GB. Untuk kesihatan pula, T-Rex Ultra 2 ni guna sensor BioTracker 6.0 yang baru. Selain benda basic macam heart rate, tidur dan SpO2, dia juga boleh track HRV, iaitu heart rate variability, dan VO2 max. Dan itu yang menarik, dia juga ada feature BioCharge yang akan analyse badan korang dan bagi gambaran tahap tenaga badan korang dalam bentuk skor. T-Rex Ultra 2 ni boleh tahan sampai 30 hari untuk pengguna biasa dan sampai 50 jam dengan dual band GPS tracking. Tapi kan, ada juga beberapa benda yang saya kurang suka dekat T-Rex Ultra 2 ni. Pertama sekali, ya memang jam ni lasak dan rasa solid, tapi dia agak besar dan berat. Jadi tak berapa selesa dan sesuai kalau nak pakai hari-hari. Skrin dia pun mudah nampak comot dengan cap jari. Lepas tu, dia tak sokong pembayaran NFC. Yelah, sebab ZPay tak sokong dekat Malaysia dan juga tak ada ciri ECG. Kesimpulannya, Amazfit T-Rex Ultra 2 ni merupakan alternatif yang cukup menarik untuk jam kecergasan premium lah. Kalau nak banding dengan Garmin Fenix 8 atau Suunto Vertical 2 yang harga dia jauh lebih mahal. Walaupun ada beberapa kekurangan macam tak ada ECG dan pembayaran NFC, tapi dari segi kecergasan, T-Rex Ultra 2 ni memang cukup lengkap lah. Kalau ada bajet sekitar RM2,000, adakah Amazfit T-Rex Ultra 2 ni jadi pilihan korang? Cuba komen kat bawah.